Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa dalam sesi live malam ni, dalam sesi kita iaitu weekly market update seperti biasa. InsyaAllah kita bawakan kepada anda pada hari Selasa jam 9 malam. Kita sajikan apakah antara berita-berita yang panas yang tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Yang pertama, dan yang kedua juga kita nak lihat, nak tengok jugalah keadaan market, dan of course kita juga nak tengok apakah potensi-potensi yang ada dekat market lah, insyaAllah pada malam ni untuk sesi weekly market update kita. Okay guys, sambil tu tolong tekan like, tolong tekan love dulu. Dan kalau boleh tekan button share, tekan button share. Dan kalau ada rakan-rakan lain yang mungkin nak belajar juga, yang nak join sesi malam ni, nak dapat update, boleh tag nama dia dekat ruang komen juga. Boleh tag nama dia dekat ruang komen. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, tolong komen, tekan dua je dekat ruangan komen. Adakah audio dan visual saya, anda boleh tengok saya dengan clear? Kalau boleh nampak clear, tolong tekan dua dekat ruangan chat sebelum kita nak mulakan sesi kita malam ni lah. Takut cakap-cakap rupanya cakap seorang-seorang. Okay, kita nak cakap seorang-seorang lah. Kita kalau boleh nak cakap biar beramai-ramai lah dengar, tuan-tuan. Okey, seperti biasa sebelum saya nak mulakan juga, saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali join kita punya sesi malam ni. Okey, saya nak kena memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang tak kenal saya lagi. So nama saya seperti yang tertera lah dekat kita punya sokmat tu. Okey, saya share sikit-sikit latar belakang saya. Have a background. Okey, saya started dengan diploma investment analysis. Tapi diploma investment analysis saya tak habis yang tuan-tuan, sebab saya ada dulu kita ada sistem fast track. Jadi sebab saya sangat mementingkan masa, jadi kita nak cepat. Kita kalau nak dapat result pun kita nak dapat result cepat kan. Nak dapat untung pun nak untung cepat kan. Okay, jadi saya ni adalah orang yang sangat mementingkan masa. Jadi that's why saya terus lompat ke degree in finance. So habis saja degree in finance, saya sambung lagi belajar. Saya sambung belajar dalam Masters in Islamic Finance Practice, MIFP. Yang mana saya ambil Masters ni dekat INSIF lah. So INSIF ni adalah sebuah universiti di bawah Bank Negara Malaysia, BNM. Kemudian di samping tu juga Alhamdulillah dengan izin Allah, saya juga selain daripada akademia punya bidang, saya juga menghabiskan ataupun sambung lagi belajar dalam bidang professional set lah, asset yang profesional, iaitu saya ambil diploma in technical analysis. Dan Alhamdulillah ketika saya pas diploma in technical analysis, waktu tu saya adalah antara ahli termuda dekat Malaysia yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MST UK. Alhamdulillah di Malaysia juga waktu tu bila saya pass, sekarang dah tak muda sangat. Okay, saya juga antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS, Alhamdulillah dengan izin Allah, tuan-tuan dan puan. Dan di samping tu juga tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah saya juga merupakan antara komentator untuk surat khabar Cina, Xinchu Daily. Kalau bagi mereka yang boleh membaca surat khabar Cina, boleh membaca Mandarin, anda boleh beli surat khabar lah. Biasanya komen saya akan dikeluarkan ataupun write up akan keluar pada hari Ahad lah. So macam Ahad lepas ada lah, Ahad lepas ada. Cuma nama saya mungkin kat dalam tu bukan Syakil Haziq. Bunyi dia berbeza sikit. Bila ditukar ke dalam bahasa Mandarin, namanya jadi Syakil Hajiz. Okay, tak tahulah. Tapi memang slang dia bunyi macam tu lah. Tapi dia jadi macam tu lah nama saya dekat dalam Sinchu Daily dia newspaper. Saya banyak komen tentang, especially tentang pasaran saham lah. Alhamdulillah dengan insyaAllah. Di samping tu juga, Alhamdulillah saya juga merupakan diberi mandat ataupun diberi saya rasa penghargaan pengiktirafan lah daripada pihak UiTM, Universiti Teknologi Mara. Yang mana sebelum ni mereka pernah panggil saya untuk membuat semakan kurikulum untuk silibus di bawah kos diploma dengan degree investment. So siapa yang tak tahu, biasanya pihak universiti akan panggil mereka-mereka yang daripada industri untuk cek silibus yang ada dekat universiti, untuk cek sama ada apa yang mereka ajar tu in par ataupun tidak dengan apa yang industri nak lah. Dan sebelum ni saya pernah dipanggil, I've been called before. Dan insyaAllah minggu depan, bukan hujung bulan, minggu depan saya dipanggil sekali lagi untuk membuat semakan kurikulum untuk UiTM, untuk kos diploma dengan degree investment lah, diploma degree investment. Dia itu dalam bidang kepakaran saya lah. So untuk bidang lain jangan tanya saya lah, kulinari ke. Guys, sampai tu dah like, dah love ni. Like dengan macam tak ada, tolong tekan like, tolong tekan love. Tolong tekan button share juga. Tolong tekan spam satu je, banyak-banyak sikit. Saya tak nampak komen ni. Boleh dengar tak saya punya audio visual clear tak? Okey, tolong tekan satu je dekat ruangan chat tu. Okey, dan last kali tuan-tuan, saya juga Alhamdulillah merupakan panel jemputan untuk rancangan BIS Malaysia RTM TV1. Dah banyak kali keluar, saya pun dah tak ingat. So mana yang sempat saya share, saya akan share.
Mana yang saya tak sempat share, saya tak share lah. Mana yang saya kalau saya sempat saya share, saya akan share jugalah. Dekat mana-mana sokmed saya akan share. Mana yang sempat. So saya banyak komen tentang isu-isu yang related dengan ekonomi dan juga especially lah utama sekali adalah tentang pasaran saham, which is itu adalah kepakaran saya lah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah tuan. Tu sedikit latar belakang saya kepada yang mungkin tak kenal, tak tahu kan, orang kata tak kenal maka tak cinta, betul. Okay, aku gurau je. Okay, jom kita nak sambung malam ni. Anda dah ready tak untuk saya nak sambung? Kalau dah ready, tolong tekan 3 dekat ruangan chat. Adakah anda dah ready untuk saya nak share malam ni? Kalau dah ready, tolong tekan 3 dekat ruangan chat. Yang berada di sini, saya nak bagi tahu dengan anda, sesi kita adalah di Buku Biru. Okay, boleh pergi dekat profile saya. Boleh klik link dan carilah logo Buku Biru yang mana kita buat dekat page lah, sebab saya rasa kita, kalau buat dekat sini dia nampak lebih clear, lebih jelas lah. Okay. So, sebelum kita nak masuk bahagian market hari ini, tuan-tuan puan, kita nak masuk keadaan market ataupun kita nak tengok apakah kedudukan market, apa kita expect market akan buat minggu ni. Pertama saya nak bagi tahu juga, of course kita lihat hari ini adalah satu hari yang sangat memberangsangkan, sangat memberangsangkan daripada segi kalau kita tengok kebanyakan saham-saham yang membuat kenaikan-kenaikan yang luar biasa macam semalam, kita tengok ada saham yang naik dekat 80 dalam masa tempoh sehari naik dekat 80%. So tahniah, congratulations yang siapa yang sempat menyauk dan disauk yang sebagainya. So saya nak ucapkan tahniah dan congratulations lah, congratulations. So yang mana tak sempat, jangan risau, ada banyak lagi peluang-peluang yang ada dekat dalam market. So far saya lihat market sangat-sangat menarik, very very interesting. So ambil lah segala peluang-peluang yang ada yang ke depan ni lah, insyaAllah. Okey, tapi sebelum kita nak masuk dekat market, kita nak tengok beberapa berita yang cukup menarik. Alright, kita nak go for news dulu. Kita update news yang hari ni lah. News yang hari ni yang kita boleh tengok. Ya, ini dia. Okey, ini antara berita-berita yang cukup menarik untuk kita nak kongsikan hari ni. Okey, mana saya punya screen? Sekejap, saya nak share screen. Sekejap. Okey, antara berita menarik macam tuan-tuan dan puan boleh tengok di sini adalah berkenaan dengan Opstar. Okey, so seperti yang kita sedia maklum semalam, yang mana beberapa syarikat di Malaysia ni, tak silap saya ada 3 syarikat, antaranya adalah Opstar, kemudian kita ada Skychip, yang mana Skychip akan disenaraikan minggu depan next week akan masuk Bursa Malaysia. So tahniah siapa yang dapat, yang tak dapat insyaAllah kita ada rezeki lain, jangan risau. Okay, jangan bimbang, ada rezeki lain. Tapi kalau tengok daripada movement Opstar, saya expect Skychip pun akan fly high jugalah. Saya suspect Skychip akan terbang tinggi. Mari kita tengoklah, which is Skychip akan disenaraikan pada minggu hadapan. So marilah kita tengok bersama-sama what will happen on Skychip next week. Dan of course Skychip kalau kita tengok daripada segi subscription rate juga adalah agak tinggi jugalah, agak tinggi juga yang kita boleh tengok, lebih kurang berapa persen, berapa kali lebih kurang, I think 90 kali 90 times untuk Skychip. So dia punya accumulated orang yang demand untuk di stock nilai dia billion guys, billion. So I think itu adalah antara yang tertinggi sejak daripada tahun 2010. Ini pertama kali pecah rekod, yang mana orang apply nak dapatkan IPO, permintaan tu bernilai bilion ringgit, yang mana pernah di berlaku last kali pernah berlaku adalah pada tahun 2010, tak silap saya lah 2010. Now kita lihat, kalau kita nak cakap tentang sektor teknologi, ni adalah satu benda yang teknologi AI, data center dan sebagainya, antara benda yang menarik lah, yang boleh kita katakan quite menarik lah. So kita untuk Skychip lah, Skychip next week launching, dilancarkan. Dan Opstar pun kita boleh tengok kesan dia di mana yang kita sedia maklum. Disclaimer tuan-tuan, ini bukan cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Cuma saya update dengan tuan-tuan dan puan berita-berita yang panas yang kita boleh tahulah setakat ni, antaranya yang of course related dengan Opstar, kemudian apa tadi, Skychip yang mana dia dapat kerjasama dengan ARMS punya companies ni, yang mana ini adalah satu kita panggil sebagai batu lonjakan lah, batu lonjakan yang cukup hebat untuk syarikat-syarikat di Malaysia. Ini saya rasa satu penetration yang cukup besar, memberi impact kepada sektor semicon ataupun chip ataupun AI di negara kita lah. So ini satu inisiatif yang sangat bagus lah daripada pihak kerajaan yang membawa all this kind of investor ataupun masuk ke dalam Malaysia. Okay, mari kita tengok ini sedikit berita yang saya nak share juga malam ni. Ini is very interesting, iaitu berkenaan dengan ni, okay, nampak ni berkenaan dengan
technology rally on Tuesday as investor poured into semiconductor frenzy that show no sign of easing even amid the Middle East geopolitical tension. Yang of course lah yang kita sedia maklum apa yang sedang berlaku di belah sana tu, yang berlaku perang yang tak settle-settle lagi, sudah pasti ada memberi sedikit tekanan. Dan kita sebagai pelabur, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa mencari peluang lah. Kita sedia maklum bahawa harga minyak naik dekat petrol pump. Jadi tak ada apa yang kita boleh buat. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita kena fikir macam mana kita sebagai seorang investor, seorang trader dan seorang pelabur untuk mencari peluang yang ada dekat dalam market. Dan of course bila berlaku sekatan dekat Selat Hormuz, so of course akan ada banyak syarikat-syarikat ataupun bukan syarikat-syarikat lah. Ada certain syarikat yang mendapat manfaat lah daripada kekangan daripada segi sumber dan sebagainya. So of course kita akan cuba melihat dan cuba menilai apa-apa peluang yang ada lah. Dan of course kita dah nampak beberapa hari ini kesan yang berlaku di sana yang ada memberi kesan impact yang positif kepada pelabur lah. Jadilah seorang pelabur, okey? Gurau-gurau. Okay, so kita kena carilah apakah peluang-peluang yang ada dekat dalam market sekarang ni. So, mari kita tengok investor who miss on Skychip but mesti oversubscribe. Okay, kita tahu macam saya katakan tadi, Skychip oversubscribe quite high juga dan permintaannya bilion ringgit. So, and this is among the biggest demand untuk IPO setakat ni lah. Okay. Demand for artificial intelligence I show little sign of slowing as method including fund manager rush for an exposure. Ni apa yang analis Hong Leong Investment Bank cakap lah. Dia kata apa, dan of course kesan daripada US yang sedang berlaku dekat US, pengembangan yang related dengan AI dan AI dan related dengan apa nama data center sebagainya, all these technology things yang berlaku di Amerika Syarikat, US juga memberi sedikit impak yang agak besar dekat memberi sedikit impak lah kepada market dekat dalam Malaysia. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat dekat market Amerika Syarikat ataupun US market, sebenarnya kebanyakan daripada saham-saham atau syarikat yang related dengan AI, chip ni semua sebenarnya dah naik, ada yang naik sampai beratus-ratus persen lah actually dalam masa tempoh beberapa bulan ke belakang ini. Cuma dekat Malaysia ni dia delay sikit. So kita boleh nampak kesannya yang kita dah start nampak sekarang lah. Sekarang kita boleh nampak. Tapi kalau kita go back kepada US punya market, sebenarnya kita dah nampak pergerakan-pergerakan yang luar biasa untuk syarikat-syarikat yang related dengan all this AI, teknologi, chip, apa semua. Dah bergerak dululah. Saya nak cakap dia orang dah gerak dulu sebenarnya. Cuma Malaysia ni kita ke belakang sikit dan sekarang baru kita start nampak dia punya movement tu dah start sedikit demi sedikit demi sedikit. So ini antara perkara yang menarik lah, dan ini juga dilaporkan di dalam berita. Dan kita tengok ada lagi syarikat-syarikat lain yang tanpa semena-mena pun terpengaruh jugalah because dia dalam industri yang sama. So antaranya yang anda boleh tengok dekat situ, kita ada syarikat apa, Opstar, kemudian kita ada Genetech, kemudian kita ada Getronic sebagainya. So ini antara syarikat-syarikat yang kita boleh nampak yang berlaku pergerakan yang cukup menarik pada hari ini, yang saya rasa sudah lama kita tak lihat pergerakan-pergerakan yang begitu gempak sebeginilah. Yang gempak lah, saya rasa ini antara pergerakan-pergerakan yang gempak yang cukup sayang kalau kita tak mengambil peluang-peluang yang ada dekat dalam pasaran ni lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so ini antara berita yang menarik. Guys, sampai tu like dengan love dah ada belum ni? Share pun macam tak ada, tolong tekan button share juga. Kalau boleh sharekan juga. Tolong tekan love sikit. Dan tolong komen padu je dekat longgan chat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Tuan Amin. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat malam. Like macam tak ada je, share pun macam tak ada. Tolong share juga. Kalau boleh tag juga kawan-kawan yang ada. Okay, untuk kita update keadaan pasaran hari inilah insyaAllah. Okay, kemudian satu lagi yang menarik adalah berkenaan dengan privatization. Ada satu syarikat yang ini adalah baru propose, belum confirm, tetapi ada proposal yang mana katanya Carimin, macam mana sebut dia? Carimin katanya nak privatize ceiling ini pada harga 41 sen. Dan kalau kita tengok sekarang ni, ceiling punya harga adalah, saya jangka esok akan dibuka gap up lah untuk Carimin ni, sebab katanya akan nak propose untuk privatize lah, nak dikeluarkan daripada Bursa Malaysia, nak diprivatekan semula pada harga 41 sen seunit. Disclaimer sekali lagi tuan-tuan, ini bukan cadangan pembelian saham. Yang ni tak confirm lagi sebab dia baru propose, yang mana dia akan bawa benda ni kepada board of director. So dia akan bawa kepada board of director, yang mana
Board ni akan respon proposal ni pada Mei 2026 lah, which is lagi 2 minggu lah. Lagi 2 minggu baru dia akan bagi respon lah. Sama ada mereka nak teruskan ataupun tidak. So this depends on the situation lah. And the situation kat situ. But of course we still wait. Tapi this is quite interesting lah. Saya rasa agak menarik jugalah berita ni. Yang cakap-cakap nak go for privatize. Okey, satu lagi yang cukup menarik juga adalah berkenaan dengan KK Mart. Okey, so sekali lagi disclaimer tuan-tuan, ini bukan cadangan pembelian saham. Okey, so KK Mart, of course seperti yang kita sedia maklum, KK Mart katanya nak masuk semula, nak masuk semula lah, dalam perjalanan nak masuk ke dalam Bursa Malaysia. Tahu tak ni? Kalau tak tahu komen, kalau tahu tekan satu jap dekat ruangan chat. Tahu tak KK Mart nak masuk Bursa Malaysia ni? Okey, desas-desus mengatakan bahawa kalau kita tengok daripada perancangan mereka, bukan desas-desus lah. Kalau kita tengok pada perancangan mereka, mereka jangkakan diorang akan listing masuk bulan 10. Okey. KK Mart katanya akan disenaraikan di Bursa Malaysia pada bulan Oktober bulan 10 nanti. Dan sekarang apa mereka sedang buat? Mereka sedang perkataan diorang mencari cornerstone investor. Cornerstone investor ni adalah pak-pak jerung lah. Dalam bahasa mudah nak senang faham, mencari pelabur-pelabur besar-besar, big fund, contohnya macam nampak large institutional investor, pension fund, okay. So diorang nak lock dulu. So diorang sebelum nak go for IPO ni, diorang dah lock dulu position diorang dekat dalam KK Mart lah. So KK Mart katanya tengah pusing-pusing mencari this institutional investor, this bapak-bapak jerung lah, untuk meletakkan ataupun melabur di dalam syarikat mereka, yang mana insyaAllah katanya kalau ikut perancangannya katanya bulan 10 nanti akan disenaraikan. So harga tak tahu berapa lagi, di mana saya rasa mereka akan buat book building dulu, and then baru kita akan dapat what is the end conclusion lah, berapakah harga offer price yang akan ditawarkan oleh KK Mart. So I believe KK Mart dah tak lama lagi lah akan masuk ke dalam Bursa Malaysia, dan technically sebenarnya prospektus KK Mart pun dah ada pun sebenarnya, dan kita boleh dapatkan dan boleh baca dah sebenarnya untuk dapatkan prospektus KK Mart ni. So dia dah pun dimasukkan ke dalam senarai menunggu untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. So ini antara yang menarik juga. Kita tengok berapakah dia punya nilai value dia nanti. We have to wait first lah, kita tak tahu lagi. Sebab harga pun tak tahu lagi. So kita kena tunggulah. We have to wait on this part. I'm not sure bila, tapi we have to wait lah. I think saya rasa kalau kita tak tahu harga pun mungkin dalam bulan 8, 9, 10 nantilah. 8, 9 lah sebelum the listing nantilah. Bulan Ogos ataupun bulan September nanti baru kita tahu mungkin the average price, offer price yang mereka akan tawarkan. Okay, ni antara berita yang saya rasa agak menarik semasa yang saya boleh katakan ada progress lah. KK Mart have a progress ya, yang mana dia dalam proses nak disenaraikan dan nak masuk ke dalam Bursa Malaysia. So quite interesting lah. Dan sekali lagi disclaimer, bukan cadangan pembelian saham. Okay, mari kita tengok lagi. Alright, jom. Now, so tuan-tuan dan puan-puan, kita nak habis berita-berita yang panas. Ni saya share malam ni, saya share berita-berita yang panas dulu. Okay, antara berita-berita yang panas. Okay, now kita nak tengok pula keadaan market. Alright, we want to look into the market situation right now. Okay, kenapa saya buka terus ke dalam plantation? Sorry, maafkan saya. Saya akan tukar sekejap. Kita akan tengok indeks FBM KCI. So, indeks FBM KCI bagi saya, okay, saya buka malam ni, saya buka weekly chart because kita tengah komen dalam bentuk weekly. We are commenting in weekly. Kita akan tengok secara mingguan. Dan technically kalau kita tengok sebenarnya kita punya FBM KCI index kita ni dah berada dalam keadaan uptrend sejak daripada Julai 2025 lah. I think dalam bulan Jun Julai 2025 until now kita masih lagi di dalam keadaan fasa uptrend. Dan kenapa dalam keadaan uptrend, saya share sedikit. Malam ni kita menggunakan Bollinger Band 20 BB20. Boleh saya share sikit bagaimanakah kita nak menggunakan BB20 ni? Kita share sikit ilmu TA, boleh tak? Siapa nak kita share ilmu TA ni, komen nak jap dekat ruangan chat. Boleh tak saya share sikit? Kalau boleh komen nak jap dekat ruangan chat. Boleh ke? ke tak suka belajar? Okay, boleh tak saya share sikit lah. Kalau nak komen nak, tolong spam nak 2 kali dekat ruangan chat. Komen nak dekat ruangan chat tu kan. Terima kasih yang memberi gift. Oh, ada yang bagi gift tak tahu lah macam mana nak claim gift ni, tapi terima kasih yang memberi gift. Terima kasih banyak-banyak. Siapa ni? Tuan Amin Tuan Amin Nur Ali bagi gift. Terima kasih banyak-banyak.
Okey, jom kita nak share sikit lah macam mana nak menggunakan benda ni sambil-sambil kita nak tahu keadaan market. Ambil tu kita belajar juga lah ilmu TA kan. Alang-alang tu belajar lah juga ilmu TA sikit kan, tak salah kan. Okey, so kalau nak gunakan Bollinger Band ni, Bollinger Band ni actually ada ada tiga perkara yang anda kena tengok. Yang pertama yang ni saya share sekejap saya tulis siap lah. Sebab kejap lagi kita akan tengok daripada segi sektor ataupun industri pula yang mana yang menarik. Okay, kejap. Kita ada tiga bahagian yang kita akan tengok. Kita akan tengok upper band. Okey, kemudian kita akan tengok ni yang saya tulis Anda boleh nampak kat situ. Okey, kita ada upper band, kemudian kita ada mid band, alright, dan kita ada lower band lah. Okey, kita akan ada lower band. Okey. So, benda yang best bila kita gunakan Bollinger Band ni, yang bagusnya adalah sebab kalau kita gunakan apa nama Bollinger Band ni, kita sekali imbas saja sebenarnya kita boleh agak lah kedudukan kita ni adakah dalam keadaan uptrend, downtrend ataupun uptrend yang teruk. Ataupun downtrend yang teruk lah antara dua. Okay, so macam mana kita nak klasifikasikan benda ni? Macam tak ada orang komen pun. Ada tak yang nak belajar ni? Macam tak ada orang komen pun. Cuba komen nak lagi sekali kat orang chat. Macam tak ada je. Sekejap. Ke saya punya komen tak keluar kejap. Kena tengok komen ni. Kan aku cakap pun cakap seorang-seorang ni kan. Apa pun tak dengar punya. Oh, ada. Terima kasih yang komen nak. Terima kasih. Saya pun nampak komen nak kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Komen tak keluar. Okey, ini kadang-kadang lembab sikit komen ni masuk. Okey, tapi tak apa. Okey, jom kita sambung. Okey, so ingat dia ada tiga line yang kita kena tengok kat sini. Tiga line Okey. Kita ada upper band, mid band dengan lower band lah. Okey, so biasanya mid band ni saya gunakan dia untuk kenal pasti trend I use it to identify the trend lah. Okey, biasanya saya gunakan mid band ni untuk kenal pasti trend. Okey, apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan puan dekat sini, apa yang saya buat adalah saya akan tengok kedudukan candle ni sama ada dia duduk di atas middle band ataupun di bawah middle band. Okey, ingat dia ada dua position, atas dan bawah. Komen dekat ruangan chat, atas, bawah. Komen, atas, bawah. Komen dekat ruangan chat tu, atas dan bawah. So, dia ada dua kedudukan yang kita nak tengok sama ada di atas middle band ataupun di bawah middle band. So, atas middle band, kita consider dia dalam keadaan uptrend ataupun dalam keadaan menaik lah. Uptrend. Okey, kalau candle tu duduk di atas middle band, saya consider dia dalam keadaan uptrend. Tapi kalau dia duduk di bawah middle band, saya akan consider dia di dalam kawasan downtrend. Okay, saya akan consider dia dalam keadaan downtrend lah. Okay, ingat komen. Dia ada atas dengan bawah middle band lah. So kita middle band ni, yang line tengah ni kita jadikan macam batu pengukur lah. Kita nak tengok trend sama ada dia dalam keadaan naik ke turun. So kita gunakan kaedah menggunakan middle band. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga suka gunakan upper band ni. Saya consider dia sebagai kenaikan ataupun uptrend teruk. Uptrend teruk Saya guna bahasa saya sendiri, tuan-tuan Okey, uptrend teruk mungkin. Okey, kenapa saya panggil dia uptrend teruk? Okey, uptrend teruk ni adalah dalam condition kalau kita lihat candle dia ni merapati ataupun memang rapat gila lah dengan line yang dekat belah atas. So kalau tuan-tuan puan boleh tengok kat sini, kalau dia rapat dekat line dekat belah atas ni, saya consider dia sebagai uptrend yang teruk. Dalam keadaan yang bullish lah uptrend teruk ke, you nak panggil dia bullish ke, tak kisahlah. Tapi saya guna bahasa saya sendirilah, boleh selamba je. Okey, saya panggil dia uptrend teruk lah, dalam keadaan uptrend yang teruk. Dan kalau kita tengok dalam condition sekarang ni, kita nampak ada sedikit pullback. Market sebelum ni beberapa minggu lepas dia try tu buat sedikit pullback lah, dia tarik sikit, and then tapi dia masih lagi duduk berlega-lega bermain di kawasan kita punya mid band, which is good. Kalau yang tak bagus je, kalau dia zap, dia turun ke bawah lah, ataupun dia cuba touch balik dekat line lower band ni, saya rasa kurang menarik sikit lah market kita. Tapi so far kalau kita tengok, walaupun dia turun, sebelum ni kita nampak dalam keadaan uptrend, dia buat pullback, so dia berlega dekat kawasan ni, dan apa yang berlaku lepas tu, zap, dia naik balik, dia cuba balik touch dekat belah atas ni. So ini adalah satu reaksi ataupun reaction yang saya consider menarik lah. Yang menarik dekat sini, yang kita boleh nampak dekat sini. Dan of course sekarang ni kita berada di tahap yang kritikal. Kenapa saya katakan kritikal? Sebab kita dah menghampiri kawasan resisten. Nampak? Ni adalah kawasan resisten lah. Dekat level 170 tak silap saya. 1770, 1770. Sekarang kita berlega-lega dekat 1750, 1750. Tetapi technically kalau tengok daripada segi pergerakan ni, base kepada Bollinger Band ni, saya boleh katakan kita masih lagi berada dalam keadaan uptrend lah. Our market is still an uptrend. Dan kita cuba lihat, boleh tak dia cuba break kita punya previous resistance ataupun resistance sebelum ni dekat level-level 1770. So we try to look on that lah. Cuma
tuan dan perempuan, candle ni belum habis yang kalau anda nampak ni kan kita ada candle merah kecil ni. Tuan dan perempuan boleh tengok dekat sini. Okay, sebab ini adalah weekly punya chart. Jadi kalau anda tengok dekat sini, kejap macam mana aku nak padam ni. Sekejap sekejap saya padam ni kejap. Okay, kalau anda boleh tengok candle yang comel ni kan. Nampak kenapa dia colour merah? Okay. Dia belum lagi full candle. Sebab ini baru hari Selasa. Kita kena tunggu sampai hari Jumaat baru kita dapat the whole structure of the candle. Sebab saya nak, kenapa saya pakai weekly chart? Sebab saya nak tengok untuk mingguan punya. Sebab kan kita panggil weekly market update. Jadi that's why saya gunakan weekly punya chart lah. Sebab kita nak tengok keadaan weekly kita. So kalau you tanya dengan saya, kalau kita tengok condition weekly setakat ni, candle yang kita boleh nampak based on previous punya candle, so far kita boleh katakan market kita masih lagi dekat dalam keadaan uptrend lah. So should be nice, should be good. So intai-intai lah peluang-peluang yang ada dekat dalam market, dekat dalam pasaran tuan-tuan dan puan-puan. Okay, boleh cuba-cuba intai lah apakah peluang-peluang yang ada dekat dalam pasaran. So bagi saya sangat menarik. Setakat ni boleh follow tak apa yang saya share pasal Bollinger Band ni? Kalau boleh follow, komen OK sikit dekat ruangan chat. Adakah anda boleh follow dengan apa yang saya ajak share pasal macam mana nak menggunakan Bollinger Band ni? Kalau boleh, komen OK je kat ruangan chat. Bagi saya minum sikit Minum sikit. Siapa yang ada di kita punya TT, anda mungkin tak nampak screen. Kalau nak nampak kat screen, anda boleh pergi dekat profile saya. Kita ada share link kat situ. Tekan link, cari logo buku biru. Okay, masuk dekat sini. Sebab yang kalau nak tengok screen, memang tak nampak kat sini, memang tak nampak screen lah. Minta maaf. Okay, mari kita tengok komen. Okay ke yang lain? Boleh follow Okay, alright. Okey lain semua masih okey Okey. Cantik kita masih lagi dekat atas middle band mid BB middle band atas daripada mid band. Okey man, kita nak tengok daripada segi indices kita nak dari segi indices. Pertama kita tengok dekat industrial product dulu. Okey, kita tengok industrial product. Okey, mari kita tengok. So kalau kita tengok condition untuk industrial product, kita masih lagi berada dalam keadaan uptrend yang teruk lah. If you guys look at the, kalau anda tengok sendirilah. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju tekan 2 dekat ruangan chat. Yang baru belajar tadi kan. So dia memang rapat betul dekat upper band punya movement dekat sini. So ini antara industri ataupun sektor-sektor yang mungkin kita boleh cuba intai-intai dan cuba tengok-tengok lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi tuan-tuan, disclaimer ini bukan cadangan pembelian saham. Ini bukan saham. Ini adalah indices. Kita nak tengok industri ataupun sektor mana yang tengah in lah. Yang mana yang tengah in lah. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok secara teknikalnya, dia memang tengah in lah. Kalau tengok daripada trend, memang tengah dalam keadaan uptrend. Dan of course kita nampak dia pun dalam keadaan uptrend yang teruk lah. Ini untuk industrial product dengan services. So far still lagi dekat dalam keadaan uptrend. So nice kalau kita tengok dekat, dia masih lagi berada di atas ataupun rapat dengan kawasan apa nama upper band. So that is very interesting lah. Okay. Kemudian kita tengok untuk teknologi. Yes, teknologi kalau kita tengok sebelum ini pun juga menarik juga. Kenapa saya katakan menarik? Sebab kalau kita boleh tengok dekat sini, ini adalah kita boleh consider sebagai satu pattern. Saya share sikit head and shoulder punya pattern. Dia dalam fasa sedang aku sedang ingin sedang mencuba untuk break lah. So that's why saya katakan agak menarik juga untuk kita nak perhatikan. Kalau kita boleh tengok dekat sini tuan-tuan dan puan, kita boleh consider this as a head and shoulder punya pattern. Dan kita tengok sebenarnya teknologi punya sektor ni dia dah start breakout keluar, dia dah start bulldoze. Start daripada minggu lepas lah. Last week dia dah start bulldoze. Dan kalau kita gunakan one to one punya formation, masih jauh lagi lah. Perjalanan ini. So masih jauh lagi lah perjalanan dia sebenarnya. So probability mungkin dia akan cuba cari resistance. Dan of course tuan-tuan, dia bukan sekejapan lah. Saya kena beritahu tu terang, dia akan ambil masa lah. You tak boleh expect lah dia terpacak satu candle besar terus sampai puncak atas tu, tak boleh lah. Cuma saya bagi tahu daripada konsepnya kita boleh nampak ini adalah head and shoulder punya pattern. So kalau kita gunakan one to one punya projection, so kita boleh agak lah lebih kurang lah mungkin dia akan cuba ada probability untuk dia nak cuba break ataupun cari previous high sebelum ni lah. Ni secara teknikal lah. Technically I can speak secara teknikal. So cukup menarik untuk kita nak intai-intai peluang yang ada dekat dalam sektor-sektor teknologi lah. We try to look on that. Okay. Next, kita untuk transportation. Untuk transportation, yes, we are still looking dalam keadaan sideways lagi. So, tak nampak apa yang cukup
interesting bagi saya. Pada pandangan saya tak nampak apa-apa yang menarik lagi. Dia masih lagi dalam keadaan sideways. Dan tuan-tuan dan puan sendiri boleh lihat kedudukan apa dia panggil, kedudukan candle ni masih lagi dia 50-50. Why saya kata 50-50? Dia baru nak cuba lepas sikit daripada middle band macam saya share tadi. Middle band lah kawasan yang kita nak tengok, dan dia baru just cuba-cuba nak pecah, duduk lega-lega kat situ. So I can still say that it's still lagi dalam fasa saya consider masih lagi dalam keadaan sideways lah. And but of course boleh juga kita monitor. Why? Because kita dah start nampak ada sedikit perubahan daripada segi trend lah. Ni saya share sikit pasal trend. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini, dia dah start buat satu trend yang cukup menarik. Cuma saya kata saya nampak lagi dia masih lagi dalam keadaan sideways lah. We are still here. We are still dekat kawasan ni lagi. So boleh usaha, tapi just input in the watch list dulu lah. Letak dalam watch list dulu lah. Okay, ini untuk dalam transportation and logistic indicesnya. Kalau kita tengok dekat sini. Alright, so next kita tengok untuk energy. Alright, we're looking into energy. So kalau kita tengok untuk energy, ada nampak kita lihat ada chance untuk perubahan change of trend yang dekat sini. Of course, this is also related dengan harga minyak. Perang yang berlaku dekat sana menyebabkan harga minyak naik dan sebagainya. Sudah pasti ada sedikit kesan dan impak lah kepada di sektor lah. Dan kalau kita tengok secara teknikalnya pun agak sorry, kenapa ni? Sorry salah tekan. Okay. So kalau kita nampak dia agak lagi ada change of trend dekat sini yang kita boleh lihat, yang saya rasa agak interesting untuk kita nak perhatikan juga daripada segi trend. Ini saya bukan draw trend line. Saya just nak tunjuk daripada segi bentuk trend yang kita boleh nampak dekat sini. Yang pertama, kemudian kita tengok daripada segi pergerakan candle ini berada di atas middle band lah. We are still in middle band. Dan kita nampak of course dalam 2 minggu lepas kita nampak ada sedikit pullback yang kita boleh nampak setakat ni. But so far still lagi trend dia masih lagi dekat dalam keadaan uptrend lah untuk energy punya indices energy. So quite interesting juga untuk kita nak perhatikan. Okay, next kita tengok untuk construction. Untuk construction, mari kita cuba tengok. Construction baru ada bibit-bibit cinta. Yang mana kalau kita tengok construction masih lagi dekat dalam keadaan downtrend sebelum ni. I think since daripada bulan berapa ni, daripada Oktober 2025, construction masih lagi dekat dalam fasa downtrend. Sampailah I think bulan April, which is bulan lepas, kita dah start nampak ada sedikit dia punya kind of reversal yang kita boleh nampak dekat sini. Tetapi kawasan ni saya boleh consider masih 50-50 lagi. Sebab kita baru ada cubaan-cubaan kecil untuk mengeluarkan diri daripada middle band. Guys, sekejap. Chop. Boleh follow tak apa saya cuba sampaikan ni? Kalau follow komen okey sekejap. Aku jangan cakap sorang-sorang kan ni. Kalau boleh komen satu dekat ruangan chat. Minta maaf kalau boleh komen satu dekat ruangan chat. Boleh follow tak? So kita nak tengok jugalah antara sektor-sektor ataupun indices ni yang mana yang kita rasa macam menarik lah untuk kita nak perhatikannya. Boleh ke? Kalau boleh tekan satu dekat ruangan chat. Boleh follow tak tekan ni. Guys, sambil tu like dengan dia macam tak ada, macam tak habis nak share. Like ada berapa je tu. Kalau like tak nak bagi, tolong bagi love Like tak ada tak apa. Love kena bagi. Bagi hati sikit. Gurau. Hati kena bagi lebih sikit Ya, tapi jangan bagi hati betul-betul lah Gurau. Okay. Alright, so guys, so sambung balik. Okay, so kalau kita tengok construction, I'm still 50-50. Why? Because dia baru nak cubaan-cubaan nak cuba keluar. We try to look mungkin dalam next week, minggu depan, kita tengok apa candle yang finalize yang ada kat sini. Macam saya katakan tadi, candle ni tak cukup lagi sebab kita baru hari Selasa. So Jumaat tak sampai lagi. So kena tunggu the full candle, kita akan nampak on Friday lah. Baru kita nampak the whole structure of the candle. But so far kita dah nampak ada downtrend. Ada possible pertukaran trend yang mungkin kita boleh cuba intai-intai. We are still 50-50 dekat sini lah. 50-50 dekat sini. Okay. Kita tunggu candle ni complete tu. Dah start keluar. Kalau dia boleh bagi satu candle panjang, syik sikit lah. Sedap sikit. Tapi kalau dia stand out je, mungkin kita expect dia sideways dulu lah. Kita akan expect sideways. Kita try to look on that. Kita try tengok nanti. Alright, next kita tengok untuk financial services. Okay, financial services kita tengok ada berada dalam keadaan uptrend. Okay, now is in a pullback punya phase. Dan kita expect untuk masa sekarang, mungkin kita akan expect dia dalam keadaan still in the sideways phase lah. Dia masih lagi dalam keadaan downtrend sideways lah. Mungkin kita expect sideways unless kalau dia boleh keluar balik, masuk balik ke belah atas ni, yang itu menarik lah. Tapi so far saya boleh kata untuk financial, mungkin kita expect dia masih lagi dalam keadaan dindong. There's a little bit of downtrend. Tapi kita boleh expect dia mungkin sideways lah. Buat masa sekarang mungkin dalam fasa yang sideways.
Sideways. Tapi untuk long term, kalau you tengok untuk monthly, kita masih dalam keadaan trend lah. Kalau you tanya dengan saya, sekejap saya buka jam besar. Okay, so kalau kita tengok monthly, sebenarnya kita punya financial services ni, kalau tuan dan puan tengok, dia sebenarnya masih lagi dekat dalam fasa trend. Cuma kalau kita tengok daripada segi weekly, untuk short term, mid term ni, so I can see kita masih lagi dekat dalam fasa sideways lah. Kita dalam keadaan sideways. Tapi big picture untuk long term, dia masih lagi dekat dalam fasa uptrend lah. Tuan boleh tengok tadi, saya share tadi yang monthly chart. Okay. Okay, next kita tengok untuk utilities. Utilities nampaknya agak menarik juga. Yang mana kita dah tengok dia dah pun dah start merapati ataupun merapati ke atas kawasan apa nama upper band kat sini pun juga menarik jugalah. Nampak dia start merapati juga dekat kawasan upper band. Yang sebelum ni kalau kita tengok tuan puan boleh tengok dia dalam keadaan downtrend. Kemudian kita nampak kat sini kita ada reversal pattern. Reversal candlestick pattern lah. Kejap saya share sikit kat sini. Mana kita tadi punya screen ni? Ni Okey, kita nampak kat sini, kita nampak ada sedikit reversal candlestick pattern yang quite interesting juga kat situ. Dia start reverse. And then kita start touch balik dekat upper band kat sini. So, ini juga quite interesting lah. Agak menarik juga. Yang related dengan utilities dan sebagainya. Okay, ini indices untuk utilities. Okay. And then kita tengok juga untuk telecommunication. Okay, untuk telecommunication nampaknya tak nampak apa. Okay. Untuk telecommunication so far kita masih tak nampak apa, masih lagi dekat dalam fasa downtrend. Tuan-tuan dan puan boleh tengok menggunakan Bollinger Band. Bagus tak saya ajar pakai menggunakan Bollinger Band ni? Kalau bagus tolong komen bagus je dekat ruang komen. Bagus tak kita ajar macam mana menggunakan Bollinger Band ni? Kalau bagus komen bagus. So kan saya kata tadi kalau kita pakai mata kalau kita gunakan BB ni sekelip mata, bukan sekelip mata lah, berkelip-kelip sikit, jadi kita dah boleh agak lah kedudukan pasaran tu dalam keadaan uptrend ke downtrend ke. So kalau you pakai mata sendiri you boleh nampak lah. So kita masih lagi di bawah middle band, and then kemudian apa nama tak pecah lagi middle band. So the candle also merapati lower band. So you have to renungkan dan selamat beramal. Okay, renungkan dan selamat beramal lah. Okay, so boleh nampak Okay, next. Okay, telecommunication. Okay, untuk REITs. So untuk REITs, before this kita nampak ada sedikit pullback. I think this is related dengan ada related dengan sedikit apa nama berkenaan dengan the cukai dan tax tak silap saya yang menyebabkan ada sedikit pullback dekat situ. Dan of course kalau kita tengok ada reversal yang kita boleh nampak dekat sini, tetapi dia masih lagi belum ada cubaan untuk mengeluarkan diri daripada middle band ni. Kita try tengoklah. Ada tak kalau minggu ni dia boleh keluar ataupun tak, sebab macam saya katakan tadi candle ni tak cukup lagi, baru sampai Selasa, Jumaat tak sampai lagi. So kita kena tunggu tengok Jumaat punya situation, dan next week kita boleh komen sikit lah what will happen dengan indices untuk REITs ni lah. REITs ni what will happen. Okay, but so far our condition right now is 50-50, 50-50. Kita masih dekat fasa ni ada rebound, tetapi tak tahu dia punya kekuatan push tu kuat ataupun tidak lagi lah setakat ni. Tapi before dia dalam keadaan uptrend lah. Tapi kita nampak ada sedikit pullback dan sebagainya dekat situ lah. Alright. Okay, tak silap saya Okay, next kita tengok untuk consumer product. Okay, consumer product, renung-renungkan dan selamat beramal. Okay, so anda boleh tengok sendirilah dekat sini conditionnya dekat mana sekarang ini. So ini adalah middle band, ini adalah lower band, dan ini adalah upper band, dan sekarang kita dekat sini. Okay, dan renung-renungkan dan selamat beramal. Okay, you tengok dekat chart ni kan. Bagus tak ni guys? Kita dah siap ajar ni kan. So bila kita tengok market, bila kita pakai Bollinger Band ni, jadi kita boleh identify the trend dengan menggunakan bantuan Bollinger Band. So sekarang setidak-tidaknya dah memudahkan anda untuk nak tengok condition lah. Then you know lah which indices ataupun industri ataupun sektor yang mungkin you nak intai-intai dan sebagainya lah. So this is consumer product and services. Alright, next untuk property. So property quite interesting Property punya indices ni agak menarik juga. Kalau kita tengok dia dah start masuk dekat fasa uptrend dekat sini, but because before this kalau kita nampak dia duduk berlegar dekat kawasan ke tepi ni, tapi kalau kita tengok dia dah start pun breakout ataupun keluar daripada phase ni. Breakout this is normal pullback, dan kalau kita tengok dia punya pullback pun dia pergi dekat mid band je, and then dia sambung semula, dia ada reversal pattern, candlestick pattern dekat sini. Alright, dia ada reverse kat sini, and then dia pergi balik touch balik dekat kawasan upper band lah. So property punya indices pun agak menarik juga sekarang ni kalau kita tengok dekat sini dalam keadaan situation sekarang yang mana katanya berdasarkan apa yang saya dengar katanya susah nak buat loan untuk buat pinjaman perumahan dan sebagainya, tapi
kalau kita tengok dekat indices ni agak terbalik kalau kita tengok daripada segi property punya indices related dengan sektor property berada dalam keadaan yang kita boleh katakan dalam keadaan menaik lah dalam keadaan uptrend sebab dia rapat balik ke upper band dekat sini. So dia dah dua kali breakout lah sebenarnya. Kalau tuan boleh tengok dekat sini, technically kita lihat ada dua kali breakout yang berlaku. This is the first kawasan breakout sebelum ni. This is kawasan yang pertama. Okay, kemudian kita ada kawasan yang kedua berlaku breakout lagi, which is quite interesting juga. So apa yang kita boleh expect, mungkin dalam masa dekat mungkin ada sedikit pullback lah. That is normal lah. Unless kalau dia, sebab ini kita tak nampak lagi, nampak macam check out dia punya candle ni kan. Nampak boleh tengok candle ni tak cukup lagi, so tak boleh nak komen banyak. So tengok candle ni apa berlaku, takut ada reversal punya pattern kat sini. Nanti kita kena confirmkan pula dengan minggu depan punya candle apa yang what will happen, then we will know the probability lah. Apakah probability yang ada. Tapi so far kita still nampak lagi masih lagi dekat dalam keadaan uptrend lah. Untuk property punya indices property punya indices. So quite menarik juga. Next untuk healthcare. So untuk healthcare Zab dalam keadaan downtrend dan kita lihat dia dah mula terpacak bermula pada bulan March March kita nampak dia dah start terpacak dan cuba menghentam upper band dekat belah atas ni. Dan sejak daripada itu dia start sideways dan dia masih lagi kita tengok duduk dalam keadaan uptrend upside ni. So I think this is related dengan juga apa nama penyakit yang yang baru yang bukan barulah, penyakit yang sedang merebak ni agak berbahaya, sudah pasti memberi sedikit impak kepada industri ataupun sektor yang terlibat yang related dengan healthcare lah. So that's why I think bila diorang start detect tu kita boleh nampak lah dia terus terpacak pada 30 Mac untuk sorry bulan Mac hujung bulan Mac kita nampak dia dah start bagi satu pump untuk dia nak buat sedikit kuat reversal yang quite significant. Dia buat pullback and then they start to push balik ke atas. So quite interesting untuk kita nak usah-usah dan renung-renungkan dan selamat beramal tuan-tuan. Okay. Alright, and last but not least kita tengok untuk plantation. Alright, so untuk plantation as we can see kita boleh tengok masih lagi dekat dalam keadaan uptrend. We are still dekat fasa uptrend, tuan-tuan boleh tengok dekat sini. Okay, dia buat pullback touch dekat middle band. Cuma apa yang kita boleh expect sekarang ni, mungkin kita akan expect sedikit pullback lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini apa yang berlaku untuk beberapa minggu ni. Berlaku pullback lah. So normal lah bila dah naik mesti ada turun. Dia tak boleh 100% dia akan terus naik mencanak. Dia akan ada naik dan dia akan ada turun lah. Biar kita faham ada profit taking sebagainya kan. So expectation saya mungkin untuk plantation ni mungkin kita akan expect sedikit pullback lah. Mungkin dalam fasa kita panggil healthy pullback, masih sihat pullback yang sihat lagi. Unless kalau dia gagal ataupun fail untuk bertahan dekat mid band ni, dia drop bawah, itu memang kurang memberansangkan. Okey, itu kurang memberansangkan lah. Okey, tapi so far kalau tengok masih lagi quite okay lah daripada dia punya movement pullback dia masih lagi pullback yang sihat dan saya rasa boleh direnung-renungkan dan selamat beramal lah. Intai-intai peluang yang ada dekat dalam market lah, insyaAllah tuan-tuan. Okay, alright. So ini dia sedikit update yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan malam ni untuk market update kita, insyaAllah. So hopefully you get lah sedikit ideas what are the things ataupun peluang yang tuan-tuan dan puan-puan boleh intai, dan apakah antara peluang yang anda jangan cuba cecah-cecah kaki lah. Kerana kau dah tahu kat situ tak ada peluang, kau jangan cecah kaki kat situ lah. So malam ni tujuannya lah untuk kita nak highlightkan apakah kawasan-kawasan yang kita boleh cecah kaki dan kawasan mana yang kita boleh elakkan untuk kita cecah kaki kita. Okay, so hopefully membantu. Best tak sesi malam ni? Kalau best, tolong komen best sikit dekat ruangan chat. Alright, kalau best, komen best dekat ruangan chat sekejap. Adakah best sesi malam ni? Kalau best, komen best dekat ruangan chat. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak bagi tahu, okey, insya-Allah kita hari Khamis ni kita nak buat satu lagi sesi. Kita nak share macam mana menggunakan satu chatting software ni. Yang chatting software ni dia siap dengan screener. So insya-Allah kita nak buat sesi ni pada hari Khamis ni. Kalau ramai yang vote nak kita buat, so kita akan buat. So siapa yang nak kita buat hari Khamis malam nanti, Khamis ni insya-Allah kita buat pukul 9 malam. Saya nak share dengan anda macam mana nak menggunakan this one chatting software yang boleh diakses sebenarnya secara percuma. Anda boleh gunakan dan dia siap dengan screener lah. Yang best sebab dia siap dengan screener. Dan screener ni adalah screener yang live lah. So nanti saya akan share pada hari Khamis nanti. Nanti kita akan buka survey dekat dalam grup
So make sure jangan lupa join kita punya group Telegram. Make sure pastikan dah join group Telegram. Kalau apa nama? Kalau please vote jugalah. Pastikan dah vote juga. Supaya kita cukupkan voting. Kalau vote cukup kita buat. Kalau vote tak cukup kita tak buat. Saya senang je. Kalau ramai nak kita buat. Kalau tak ramai kita tak buat lah. So make sure anda join dekat kita punya group Telegram lah. Boleh pergi dekat profile saya, klik profile link tu. Ada link kita sediakan, and then anda boleh join kita punya group Telegram. So kalau kita ada survey, anda boleh masuk dan anda boleh tekan dan anda boleh buka dan anda boleh tekan dan vote lah. Make sure vote tu cukup lah. Okay guys. Okay, siapa yang nak tolong komen padu je dekat ruangan chat. Ada tak yang nak? Dekat live ni ada tak yang nak kita buat sesi tu? Kalau nak komen padu sikit dekat ruangan komen. Kalau ada yang nak komen padu dekat ruangan chat. Kan? Kalau nak lah. Kalau tak nak, tak apa. Nak join. Tunjuk sekarang teman. Sekarang tak sempat nak tunjuk. Kejap lagi saya ada sesi dengan student saya. Kejap lagi saya ada sambung pula slot dengan student saya. Kita ada circle saya sendirilah. Tu kita ada session dengan circle kita. Alhamdulillah dalam circle kita dengan izin Allah tuan-tuan, kita ada student-student yang dah untung berbulan-bulan lah lepas tak rugi dan sebagainya. So saya kena support saya punya circle kak. Okay, kita kena kena make sure dia orang boleh buat kak. Okay, insyaAllah hari Khamis lah. Okay, tolong komen padu dulu kat dalam komen. Kalau sesi ni best, komen padu. Kalau ramai komen padu, kita akan buat lagi sesi macam ni. Dan insyaAllah kita akan adakan sesi pada hari Khamis nantilah. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya rasa sampai sini dulu. Saya boleh share. Sebab kita lagi kita kena sambung dekat dalam kita punya group circle pula. Kita ada sambungan dalam circle kita insyaAllah tertutup. So, I wish saya doakan yang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Market sangat menarik. Market sangat best. Siapa yang dapat saham apa nama Skychip tu, all the best. Hopefully dia naik kau-kau macam yang kita dah tengok yang berlaku dekat dalam market beberapa hari ni. So tahniah, congratulations. Kalau dia naik kau-kau, tahniah lah, congratulations. Okay, so I wish you all the best. Doa yang terbaik untuk tuan-tuan. Selamat berdagang minggu ni. So anda uh, hopefully anda capailah anda punya target ataupun apa investment yang anda nak buat dan sebagainya lah, ROI yang anda nak berapa capai dan sebagainya insyaAllah teman. Okey, terima kasih banyak-banyak yang bagi like, bagi love. Jangan lupa kalau anda rasa sesi ini bermanfaat, tolong tekan button share, kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat di atas apa yang kita kongsikan tuan-tuan dan puan. So thank you so much. Itu saja. Assalamualaikum. Selamat malam. Kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan. Assalamualaikum. Bye.